kebun kecil getah yang berjumlah 331,000 orang yang berada di luar bandar. Mereka hari ini adalah antara golongan yang berpendapatan sangat rendah, mungkin lebih rendah di bawah daripada miskin tegar. Disebabkan harga getah yang tidak menentu dan hasil yang berkurangan, industri getah asli negara hari ini sedang memasuki fasa yang sangat kritikal. Statistik menunjukkan pengeluaran negara terus berkurang dari tahun ke tahun. Hasil getah yang direkodkan pada tahun 2020 iaitu sebanyak 514,000 metrik tan berkurang sebanyak 24.9% pada tahun 2024 dengan jumlah 386,000 metrik tan. Walaupun ekspor produk getah bernilai 20 bilion ringgit setahun, tetapi ianya tidak memberikan manfaat kepada pekebun kecil getah di desa dan di kampung-kampung. Kita maklum bahawa antara sebabnya adalah harga getah yang rendah dan tidak stabil. Pengeluaran getah asli Malaysia jatuh bukan disebabkan satu faktor sahaja, tetapi kerana gabungan beberapa faktor, di antaranya tenaga kerja tua, harga yang rendah, penyakit tanaman, kemerosotan ladang produktif disebabkan bahan tanaman yang kurang sesuai, dan masalah dalam industri hiliran yang membuatkan sektor ini kurang menarik untuk pelaburan dan penyertaan generasi muda.